Getahkan sekuat yang mungkin. Bismillah, selamat datang ke UP Barakah Channel. Kali ni Ana nak kongsikan Semua kali kelima 5 Ana jari aku datang nak ke rumah tengok. ni. Setiap kali hadir, Sebelum aku kesnya sakit berbeza. kamu, Dan kali ini lebih berat. Remaja ni jatuh sakit selepas Mu mari dalam mimpi satu dia semalam. mimpi aneh. Beri telur. Mimpi tu diberi Betul. telur dan emas sama. Jika pecah telur itu maka kamu mati. Belah mana Diberi ni? amarang. Belah mana? Nampak seperti biasa tapi mimpi Ayah ni ke mak dia? sebenarnya Kalau satu ayah tanda. dia getahkan. Bila Ana buat Anak scan jari, anak jari. rupa-rupanya Jari ni. saka Kalau keturunan belah ayah dia pernah getahkan. Ana lepaskan fasa mula-mula datang dahulu. Kembali masuk, puncanya amalan yang ditinggalkan dan Oh, ada sebelum ni? juga permainan Mu juga kotor ke? yang Kalau dilakukan betul mu oleh juga mu seorang getahkan. yang Jari cuba mana? memiliki ibu dia remaja ni. Alhamdulillah dengan izin Allah gangguan mula keluar. Ana buat ikat janji agar dia tidak kembali mengganggu. Ana nasihatkan keluarga asal ini lengki untuk ni. kuatkan Asal lengki ni ada amalan. juga ni. Jaga zikir, jaga rumah. Jangan mudah Mu percaya daripada mana? pada Getahkan. mimpi yang membawa 5 pelawaan jari. pelik-pelik. Nak tengok. Tapi itu boleh dijadikan satu tanda yang Orang ada atas ke? yang Allah nak tunjuk kepada Hak singgah. kita. Jika hak Cuma orang jangan atas, terlalu aku nak fokus pada getahkan mimpi. jari manis dia. Sekian sekadar perkongsian untuk Siapa dia kes atas? Hak sakit hati ke semalam mak dia ke? pada Hak sakit hati ke ayah dia? Getahkan ibu 11 jari. hari bulan 12 2025. Kalau Alhamdulillah belah semuanya ayah dia berjalan dengan getahkan. lancar. Kalau hak ayah dia Sama-sama getahkan. kita tonton Ibu jari aku nak kes tengok. remaja ini. Dan untuk makluman Hak mak semua, dia, betul. Ana buat rawatan pada keluarga Mu dah ini lewat ke mak. ke semuanya. Mu dah lewat ke ayah. Video untuk kali ini Mu buat adalah ke anak. kita fokus pada Betul tak? remaja ini. Lepas tu aku nak tanya Mu. Mu ke mari dekat aku. Bawa ayam hitam. Tulis kat dinding. Tulisan merah. Dan darah ayam. Betul tak kalau Mu mari kat aku? Kalau betul, getahkan 5 jari. Lepas tu Mu nak benda dengan aku. Mu nak suruh aku sembelih Mu. Ha? Mu macam tahu lembut. Ha? Mu tahu lembut. Mu tu kan? Mu nak balas aku ke? Mu nak balas aku ke? Mu lupa kuasa Tuhan. Mu lupa kuasa Tuhan. Mu tahu? Ha? Mu tahu? Mu lupa kuasa Tuhan. Ni belah keturunan ni nak keluar tak mau keluar? Ha? Kalau lu nak keluar, getahkan semua sekali. Sebab lepas balik buat akak tu, selang 2 hari. Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Afa hasibtun annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Wa man yad'u ma'allahu ila akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi fir warham wa anta ghairur rahimin. Samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi 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 السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Jazakallahu khairan.